Semoga terima rezeki. Amin. Amin. Duit belanja untuk staff aku pergi belanja dekat Mekah. Yelah, dapat kongsi rezeki kan. So dengan duit ni walaupun tak banyak kan, tapi cukup lah untuk diorang buat belanja, beli ke rumah, beli oleh-oleh sikit untuk family. Bagi dek. Ni diorang dah nak lepas lah. Mari. Ni Bob, duit belanja sikit Bob. Kan, sempatlah beli apa-apa deal. Walaupun tak banyak, doakan aku Bob. Doakan aku. Doakan Barakah kan, tolong Barakah. Perjalanan ni Barakah ni. Ni doakan aku fikir tak payah fikir pasal kerja tak. Ada je Madinah tu kan, tu bukan selalu kat sana kan. Orang pun dah nak masuk dalam, dah nak berlepas dah. So yang mana nampak video ni, tak kisah bang, kau kerja kat mana-mana pun, kerja bagi yang betul-betul kat bos kau. Kau tanya bos kau, bos okey aku kerja sini, kau kena beritahu dengan bos kau apa yang kau nak. So terima kasih jugalah yang mana customer aku, klien aku yang sentiasa support aku tukar cermin kereta. Terima kasih semua sebab korang support kan. Tengok kan, kita dapat hantar, InsyaAllah korang akan dapat saham dia juga kan. So teruskan support barang, teruskan sokongan korang. Jauh lagi perjalanan aku Barakah tu lah. Perlukan korang semua yang mana nampak video ni support abang. Ini staff aku 2 orang, aku nak hantar pergi umrah. Apa yang aku boleh share, aku Nazar daripada dulu, setiap tahun aku nak hantar tim aku yang mana perform, aku nak hantar diorang pergi umrah. Bukan umrah je, aku nak tolong diorang dapat beli kereta, dapat beli rumah. So kalau aku boleh share dekat sini, Jeffrey dengan mak ayah Jeffrey, kita dah hantar pergi umrah. Ayu dengan mak Ayu, kita dah hantar. Kita ada Daus Video yang tengah pegang handphone tu, 2 kali dia pergi. Kita ada Haziq, kita ada Japar. Kemudian kita ada Bazil dengan Bob tu. Bazil dengan Bob, mari. Ni Bazil, ni Bob. Aku puas lah sebab apa impian aku tercapai nak hantar diorang pergi umrah ni. Bob, happy? Happy. Tapi ada excited sikit. Kenapa engkau terpilih? Kau dengan Bazil, kita buat dulu lah. Kalau dari side aku, kat Barakah kita ramai ni. Kau kerja dah berapa tahun, apa yang kau buat betul? setiap tahun aku tanya dengan bos, apa yang aku boleh improve untuk bantu Barakah. Daripada aku kerja driver sampai ke sekarang. Korang semua boleh tahu lah aku macam mana kan. Del, kau Syah Alam ni kau orang yang pertama cerita kat dia. Daripada mula masuk Barakah, baru cakap tak ada driver, boleh tak jadi driver. So dah masa sama kerja kan. So, bila bantu bos, bos cakap kau buat macam ni aku akan bagi. Mula-mula macam tak percaya, tapi pattern bos dah cakap sekali memang dia akan bagi. Apa yang dia nak kita kena buat lah. Betul. Dan aku kena tahu apa yang diorang nak. Aku happy lah dapat hantar tahun ni. Tahun ni kita 3 orang, seorang lagi Ayu. 2 tahun lepas pun dia dah pergi. Ni dia nak pergi lagi, nak pergi yang satu family kan. So ni lah Bob, tak boleh cakap lebih. Mata tadi dah berair lah. Bazil, apa yang aku boleh cakap lah, orang berada dekat Barakah Autoglass ni, kau bekerja dekat tempat yang betul. Dekat Barakah ni bukan sekadar bekerja, tapi bekerja sambil membina kejayaan. Kau kena percaya lah dekat aku. Kau kena bantu supaya Barakah ni kita dapat capai mission dengan vision. So benda tu tak mudah. Aku tak boleh buat seorang. Aku perlukan semua tim. So ini adalah leader-leader Barakah lah. Lupa tadi cakap, ini daripada JB, Dr. Crack. Ni Bazil, Barakah insya-Allah. Sepatutnya lagi 2 hari nak puasa kau dah sampai Malaysia, betul tak? Tapi rezeki diorang lah geng, dapat puasa dekat Madinah. Itu bukan semua orang tu dapat. Yang mana korang nampak video ni, aku doakan korang lah. Niat tu nak kena ada. Bila kau dah niat, aku nak pergi lah. Aku nak pergi. Kau jangan tunggu ada duit ada lah baru nak pergi. Sampai bila duit takkan cukup ya. Percaya lah. Kau niat dia, nanti awak susun jalan. Kan, tak payah nak tunggu diri kita ni dah bersedia ke tak ke. Kau pergi je. Mana nampak video ni, aku doakan korang supaya dapat pergi. InsyaAllah. Dan ini, aku mencari orang yang nak kerja dengan aku. Especially orang Sabah, Sarawak, yang mana korang nampak video ni yang selalu merantau kan. Mai sini kerja dengan aku, join tim aku. Bagi. Tapi setiap benda ada proses lah kan. Bukannya baru kerja kau terus dapat. Tak. Semoga mendapat umrah yang mabrur.